اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Semakin kubaca, semakin cinta. Aku hanyut dalam petuahnya. Semakin kubaca, semakin damai terasa. Indah kalamnya. Itulah Al-Quran. Al-Quran Imam hamba. Mulut terbata, mata ternganga, hati berbalut luka dan duka kala melihat petuahnya terabaikan, mushafnya hanya menjadi hiasan. Dia mencari sahabat sejati, semuanya lari. Dia mampu memberi, semuanya enggan menerima. Kala Al-Quran menyapa generasi bangsa, mulai diam 1000 bahasa. Oh Al-Quranku, sungguh malang nasibmu. Ya Rabb, kabulkan kami sebagai harapannya, pembaca Al-Quran, sahabat Al-Quran, dan pecinta Al-Quran.